Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nur Amal binti Muhammad Nur Azman dari TV BSS Siber Channel. Pada hari ini, 12 Januari 2025, di Sekolah Kebangsaan Cenang Batu sedang berlangsungnya Majlis Khatam Al-Quran. Seterusnya, saya serahkan kepada wartawan yang bertugas di lapangan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dipersilakan. Bersama saya sekarang, Encik Amri bin Zakaria, guru bahasa SK Cenang Batu. Baiklah Tuan, apakah harapan Tuan bagi murid-murid yang khatam Al-Quran pada hari ini? Okay, Alhamdulillah, terima kasih Siber Channel yang dapat menerima ramah saya pada pagi ini. Pertama sekali saya mewakili seluruh warga SK Cenang Batu mengucapkan tahniah kepada semua murid sama 30 orang pada pagi ini yang dapat khatam Al-Quran. Alhamdulillah, pada hari ini pada semua ibu bapa berjalan dengan lancar dan saya menjadi anak-anak amat bangga dan haru di atas kebiasaan semua warga SK Cenang Batu. Ustaz dan Ustazah, harapan saya cukup tinggi yang sentiasa saya memastikan tahu dalam ucapan saya tadi berjaya, iaitu beberapa banyak kelebihan-kelebihan Allah SWT berikan pada mereka-mereka yang dapat khatam Al-Quran dalam pembentukan sasiah jati diri, PA perangai, budi bahasa. Yang pentingnya kita sentiasa dalam kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Jadi insya-Allah harapan saya mudah-mudahan murid-murid yang khatam Al-Quran ini akan teruskan kecemerlangan untuk sama-sama sentiasa berdamping dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai teman dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran itu panduan dalam apa jua keadaan di mana saja kita berada. Murid-murid ini akan terus jadikan Al-Quran itu sebagai pegangan. Jangan lupa, setiap hari kalau boleh setiap pagi sebelum pergi sekolah, mesti baca Al-Quran. Walaupun seringkas mungkin 2-3 ayat sekalipun. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan keberkatan, kerahmatan pada kita. Kerana janji Allah itu amat benar, tepat, kita kena yakin dengan kekuasaannya. Pada murid-murid lain yang dalam proses nak menghabiskan, nak mengkhatam Al-Quran, saya harapkan teruskan kecemerlangan, usaha untuk sama-sama apabila setiap penghujung tahun kita adakan majlis khatam Al-Quran, lebih ramai lagi murid-murid. InsyaAllah tahun depan saya akan bagi bukan saja murid tahun 6. Murid lain, murid tahun 1, tahun 2, tahun 5, tak kira lah. Yang khatam Al-Quran saya akan libatkan sama. Dan saya akan bagi penghargaan kepada mereka sebagai tanda terima kasih dan tahniah kita, sebagai rasa gembiranya kita dapat mereka habiskan khatam Al-Quran. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akamkan jutaan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang menjayakan Terima kasih kepada wartawan yang bertugas di lapangan. Itu sahaja daripada kami pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan. Saya berikan kembali kepada rakan setugas saya di studio.